Semalam, Kerajaan Malaysia di Parlimen telah mendedahkan 7 daripada 14 pelaburan bermasalah tabung haji telah mengalami kerugian sebanyak 100%. Dan sebahagian daripada kerugian bernilai 13 bilion ringgit telah dikaitkan dengan pentadbiran sebelum tahun 2018. Dalam masa yang sama, kedudukan tabung haji dilaporkan semakin pulih dengan aset bernilai 98 bilion ringgit melebihi liability sebanyak 95 bilion ringgit. Dengan agihan keuntungan sebanyak 3.5% pada tahun 2025 dan simpanan duit tunai pin deposit masih lagi dijamin oleh kerajaan. Sebab itu, Hafizul memilih diversify dalam menguruskan kekayaan dan kewangan kita. Gunakan tabung haji untuk tujuan pergi haji dan tidak meletakkan semua duit tunai kita ke dalam tabung haji sahaja. Sebahagian simpanan duit tunai kita boleh tukarkannya kepada bentuk emas, kerana emas adalah aset fizikal. Emas adalah aset yang bernilai global dan emas sangat mudah dicairkan apabila diperlukan. Prestasi tabung haji mungkin boleh diperbaiki untuk mengembalikan keyakinan rakyat kepada tabung haji. Tetapi meletakkan semua telur keuangan kita dalam satu bakul bukanlah idea yang bijak. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan simpanan emas di akaun simpanan emas Physical Gap. Hafizul bimbing sebaiknya.